which is what we call lipatan dagang tengah. Dengan lipatan dagang tengah ni, perasan tak dia akan terbelah dua kat sini kan? And then nanti dia terkangkang tau. Kita pakai makin menurut, makin terkangkang. So kita tak nak. Second, apa yang kita tak nak dengan lipatan kali ni, perasan tak bila kita gulung, benang-benang ni terkeluar. Pun kurang kemas. Kalau body dia, apa yang kita tak nak, kita gulung, dah besar macam ni. So kita tak nak tiga benda tu. So apa yang perlu kita buat, kita kena tukar cara lipatan. Okay. First of all, kita kena lipat samping ni masuk ke dalam. Okay. The reason kita masuk, berapa banyak masuk? the reason kita masukkan ke dalam, kita nak pendek kan. Satu benda kita nak pendek kan. Lagi satu sebab kita tak nak bila kita gulung, benang-benang yang tadi terkeluar. So macam ni kan dah macam tu. Ini cantik. And then berapa banyak nak masuk kan. So depends on panjang samping. But basically dari you lipat ke dalam daripada paras perut sampailah ke paras lutut. Kalau boleh jangan bawah lutut. Sebab apa? Nanti nampak portion kaki kita tu pendek. So songket panjang ni, kaki kita panjang ni je. So tak cantik. So biar dia sama panjang. Okay. So apa yang kita perlu buat. And then next step, kita nak kena lipat samping ni one side. Okay. Yang ni mesti jumpa dia kat sini dah nanti. So apa kita buat, kalau macam ni samping ni panjang, you guys kena lipat lagi dia masuk ke dalam sampailah ni jumpa dekat dia punya line sini. Okay. So ni untuk lipatan dah berjaya lah kat sini. Tapi bila orang nak gulung dia dah gulung nanti longgar lah, londe-londe lah. So apa yang kita boleh, kita kena overcome that one. Make sure bila kita nak gulung tu, kita kena tarik dia ketat. You boleh tarik sini, satu side tangan, satu tangan sini, satu lagi sini. Okay, you tarik kuat-kuat. Tak rosak ke tadi tu? Tak, tarik kuat-kuat tu untuk bagi dia grip dekat bahagian pinggang ni. Okay, nak pakai belt ke tak nak belt? Tak payah belt. Okay, so kalau without belt, okay abang tahan sini. So sini akan jadi kita punya lock mechanism lah. Okay, so lock once, mechanism okay. So once kita nak lock dia, tolong kita pusingkan sini. Okay, make sure kita pusing sini dulu, kita tahan. And then all the way sampailah ke belakang. Okay, lipatan pertama ni dalam 2 jari tau. Okay. And then second fold start daripada sini. Orang semua sibuk pusing semua kan, tapi sini jadi dia punya kunci. Jadi pusing daripada dia sini dulu. Lock mechanism dia lah. Ya, supaya nampak macam bijak sikit. Style. So dah siap. 2 kali pusing, 2 kali tu dah siap tu.